Bagi ulama kata tidak wajar pergi. Bahkan ada yang kata haram pergi sekarang sebab sumbangan kewangan itu pergi kepada Yahudi kalau pergi sekarang. Sebab dia masalah nak dapat visa apa semua itu, nak masuk itu, bayarannya pergi kepada Israel. Tapi pengalaman saya pernah pergi di pertengahan tahun 90-an. Sebenarnya daripada keseluruhan kos mungkin 30% saja pergi kepada Israel. 70% lagi pergi kepada rakyat Palestin. Sebab kita berurusan dengan travel agent yang dimiliki oleh orang Palestin, dan hotel pun hotel yang dimiliki oleh orang Palestin, kenderaan pun kenderaan orang Palestin. Semua kita bayar kos visa, buat visa nak menepati sempadan itu sahaja untuk kerajaan Israel. Jadi dia sudut persentasenya 70% pergi ke orang Islam, 30% pergi ke Israel. Bagi saya boleh lagi nak pergi, walaupun bahagian ulama di Jordan ataupun di negara Syria misalnya mengharamkan pergi ke sana. Sebab itu orang tak ramai pergi. Tapi saya rasa dengan persentage itu wajar, masih wajar kita pergi. Dia sudut sumbangan ekonomi itu kita membantu juga warga Palestin. Jadi kalau kita perlu usaha untuk pergi ke sana, maka kita usahalah, sebab itu tempat yang dipilih oleh Allah SWT untuk mendapat kelebihan. Daripada kita menghabiskan wang ringgit untuk melancung, melancung ke seluruh dunia, sedangkan kita belum pernah menjejak kaki di Baitul Maqdis misalnya, tempat Isra' Nabi SAW, dan daripadanya Nabi Mi'raj ke langit. Tak payah sebutlah kelebihan Baitul Maqdis. Mungkin perempuan-perempuan dah banyak baca buku tentang kelebihan Baitul Maqdis, sehingga umat Islam bermati-matian mempertahankannya sampai sekarang. Jadi dalam pada kita tak pernah pergi ke sana, kita menghabiskan wang ringgit pergi ke serata dunia misalnya. Jadi sama juga kita pergi ke Amerika, pergi ke United Kingdom pun, kita beri semangat ekonomi kepada orang bukan Islam. Kalau pergi ke Amerika, semangat ekonomi itu digunakan untuk membina bala tentera untuk menyerang orang Islam. Sebab itu bagi ulama, kalau semata-mata melancung ke negara bukan Islam yang memerangi orang Islam, bukan dengan tujuan yang dibenarkan, yang diwajarkan oleh syariat, seperti belajar ke, berubah ke, ataupun berniaga, bisnes, haram. Bagi ulama mengharamkan kalau semata-mata melancung. Sebab pertamanya kita memberi sumbangan kewangan kepada orang yang menekan kepada Islam. Satu. Yang kedua, kita mendedahkan diri kepada situasi yang mengancam pegangan agama dan iman. Bagi orang yang pergi duduk lama misalnya, tidak wajar kalau semata-mata untuk melancung. Dia meninggalkan tanah air ataupun tempat tinggal dia, yang mana dia boleh dengar, telinga dia boleh masuk suara azan, suaranya kali-kali, bukan? Melalui sorong radio ataupun speaker masjid. Dia pergi ke tempat yang mana telinganya tak pernah dimasuki suara azan. Bahkan
semua persekitaran ke arah menghapis pegangan agama. Lebih-lebih lagi kalau dia tidak mempunyai latar belakang yang kuat, latar belakang keilmuan yang mantap. Kalau di Amerika misalnya, buku-buku yang menghina Nabi Muhammad SAW, sebab